Okey, perbincangan berikutnya adalah kita nak lukis kita punya rotor blade. Jadi rotor blade ni. Okey, caranya mudah saja. Kita perhatikan ada 3 bulatan bersaiz 17.5 duduk di atas circle diameter 51. Maka saya akan buat satu circle reference dahulu. Okey, diameternya adalah 51. R-nya 51/2 lah. Okey. Diameter 51. Dan ini hanyalah reference. Saya jadi reference line. Okey, kemudian ada 3 bulatan duduk di atasnya bersudut 120 darjah. Okey, saya aktifkan balik object line, buat circle di atas ni. Radiusnya 17.5. Okey, ada 3 Ada 3. Kita buat, okey, saya buat axis bersudut 120 darjah. Okey, sebagai rujukan sebelum saya buat circle axis. Ini reference dia. Kita constraint di antara sini dan sini adalah 120. Okey, dan sini dengan atas ni juga 120. Itu reference dia. Dan ada 2 lagi circle bersaiz 17.5. Circle. Okey, center ni tap 17.5. Okey, selesai. Kemudian kita ada 3 circle tangency dengan circle-circle tersebut dan R-nya adalah 20. Saya buat je satu circle bebas, R-nya adalah 20. Okey, kemudian kita constraint kan circle ni dengan circle ni adalah tangency. Dan circle ni dengan circle ni juga adalah tangency. Kita ulang perkara yang sama untuk kedua-dua bulatan lagi lah. Okey, circle R-nya adalah 20. Okey, kemudian kita constraint kan. Sisi ni dan sisi ni adalah tangency. Sisi ni dan sisi ni juga adalah tangency. Selesai. Dan yang ketiga, buat circle bebas berradius 20. Okey. Ini dia lekat dekat ni. Saya ulang balik. Saya padam dulu. Okey. Okey, saya buat circle. Jangan ada interference ni. Bebas. Okey, R-nya adalah 17.5. Okey, kemudian kita constraint kan ini dan ini tangency. Dan ini dan ini juga adalah tangency. Baik, berikutnya kita trim bahagian yang tidak diperlukan. Luar ni tak perlu. Tak perlu. Okey, bahagian dalam juga tak perlu. Okey. Dan di bahagian tepi ni 1 2 3 4 5 6. Okey, 6. Kita semak tool sketch analysis. Okey, ada satu implicit profile yang close. Okey, selesailah. Zip workbench. Kita pad ketebalan dia adalah 27. 27 tambah dengan 8. Okey, pad 27 tambah 8. Okey, kita dapat ketebalan sebenar dia. Lepas tu di tengah-tengah dia ada hole counter bore. Okey. Size borenya adalah 30 dan kedalamannya 8. Saiz lubangnya adalah 20. Ianya tembus up to last. Dan yang terakhir positioning sketch. Kita nak constraint center ni duduk dekat center lah. Coincident. Okey, center ni duduk dekat plane ni. Okey, coincident. Jadi duduk betul-betul dekat
center kepada kita punya plane kita. Okey. Exit workbench. Preview. Okey. Jadi selesai kita melukis kita punya rotor.